Bayangkan satu orang yang tiada wajah, tiada identiti, tiada kewarganegaraan, tapi memegang kekayaan lebih tinggi dari KDNK lebih 100 negara. Dan lebih pelik, dia tak sentuh satu sen pun daripada hartanya. Itulah Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin. Manusia yang mencipta revolusi keuangan kemudian hilang begitu saja. Tiada foto, tiada suara, tiada lokasi. Yang ada cuma nama atas kod. Satoshi kali pertama muncul pada tahun 2008 dalam satu forum kriptografi, memperkenalkan satu white paper yang mengubah dunia, Bitcoin. Sebuah mata wang digital tanpa kawalan bank, kerajaan atau orang tengah. Pada Januari 2009, blok pertama Bitcoin dilombong dan dikenali sebagai Genesis Block. Satoshi aktif selama kira-kira 2 tahun, menulis kod, menjawab soalan komuniti dan membina asas sistem yang kini bernilai trilion dolar. Kemudian, dia lenyap. Sejak 2011, tiada satu pun bukti bahawa Satoshi masih aktif. Tiada email, tiada aktiviti dompet, tiada kemunculan semula, hanya senyap total. Tetapi satu perkara kekal. Dompet Bitcoin yang dikaitkan dengan Satoshi masih wujud dengan lebih 1 juta BTC di dalamnya. Pada harga semasa, anggaran nilainya mencecah 94 bilion dolar. Itu lebih besar dari semua kekayaan individu terkaya di Malaysia. Malah melebihi bajet tahunan banyak negara Afrika. Yang lebih pelik, BTC dalam dompet ini tidak pernah disentuh, tidak dipindahkan, tidak diuji, tidak dijual, walaupun ketika harga Bitcoin naik mendadak ke 60,000 dolar lebih pada tahun 2021. Kenapa? Ada teori, ada yang kata dia sudah meninggal, ada yang kata dia sengaja berundur, ada pula percaya dia masih hidup. Dia memerhati dalam senyap. Teori konspirasi lebih liar mengatakan Satoshi bukan seorang individu, tetapi pasukan elit dari agensi rahsia. CIA, NSA, Jepun, Israel, Elon Musk, semua pernah dikaitkan. Nama-nama seperti Hal Finney, Nick Szabo, Craig Wright dan Dorian Nakamoto pernah dituduh. Tiada yang terbukti. Namun, ada satu perkara yang jelas. Jika Satoshi hidup dan menjual semua BTC miliknya esok, pasaran Bitcoin akan runtuh. Harga akan jatuh. Kepercayaan akan goyah. Dunia kripto akan goncang. Kerana Satoshi bukan sekadar pencipta. Dia lambang. Lambang kepada kepercayaan sistem ini berjalan tanpa pemilik, tanpa pemerintah, tanpa kawalan. Fakta bahawa dia memilih untuk tidak campur tangan mungkin perkara paling penting dalam kejayaan Bitcoin. Namun setiap tahun, misteri ini semakin membara. Adakah dia sedang hidup dalam diam? Adakah dia menyamar sebagai pekerja biasa di mana-mana negara, tersenyum melihat kekayaannya yang tidak disentuh? Atau adakah dia hanya satu nama hantu ciptaan bersama beberapa pihak untuk satu eksperimen global? Tiada siapa tahu. Masya Allah, betapa luar biasanya dunia hari ini. Seorang
manusia atau mungkin bukan manusia langsung mampu mencipta sistem keuangan yang mencabar seluruh struktur ekonomi global kemudian lenyap tanpa jejak. Dalam dunia penuh pengawasan, ada satu makhluk digital yang kekal tak dikenali tapi mengawal nilai berbilion dolar dari balik bayang-bayang. Ini bukan sekadar kisah teknologi. Ini adalah peringatan bahawa kuasa sebenar bukan selalu yang nampak. Dan kadang-kala mereka yang paling senyap memegang pengaruh paling besar.